Betul lagi. Dia buka member ni. Kan part 1. Lepas tu part 2. Part 2 esok. Kan dia dah mula pertandingan tu. Tapi dia dah kalah dah. Daripada hari Khamis dia dah kalah. Sampai hari raya. Aku ada sebut part aku sebut. Dia dah kalah. Dia jadi tengok cerita tu. Kejap lagi tengok cerita. Lepas dia ni lah. Satu kali duduk. Hari ni betul-betul banyak. Dia dah terlepas arah ni. Ha? Cakap lah. Dia ke? Habis dah tamat lah ni. Tu kau cakap tak percaya. Jadi semalam lalas kan. Dia ambil balik lah duitnya. Semalam ramai lah kot orang belanja semalam. Mari jangan pun lupa ni semalam. Ini pun lupa. Dah terlepas lah. Dia tengok dekat ni. Bapak banyak dulu. Kita tengah ni. Oh, bukan anak. 45. Dari pukul 7 sampai pukul 1 pagi. Nah, ambil kau makin panjang gila. 45 pula. 45 minggu depan lagi. Sampai raya. Dia kan sampai raya.
sampai raya. Makin panjang pertandingan tu. Sekejap kita buka. Boleh kan tak dapat bonus. Bonus apa dia? Benar kan? Mungkin lah tak dapat. Dia dah ditolak. Sebab kan dia tipu bos ni. Mungkin dia tolak lah tu gajinya. Dia tolak. Bonus tak dapat ke dik? Ya. Macam dia yang cakap. Habis dia dah kerja sekarang ni. Dah kerja. Dia tak buat bonus lah. Tak dapat Bagus. bonus. Tipu lagi bos. Bos pun dah tak percaya tau. Tangan patah ke, tangannya apa ke.